Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih Saudari Zeti dan Saudari Vina kerana telah sudi hadir dalam sesi perbincangan santai kami yang bertajuk Komunikasi Inklusif dan Beretika di Era Digital sebagai Tunjang Generasi Madani. Kita semua tahu, dunia hari ini semakin hari semakin bergantung kepada teknologi digital. Dari pagi sehingga ke malam, kita berhubung melalui aplikasi digital seperti WhatsApp, TikTok dan Instagram serta pelbagai platform lain. Namun begitu, dalam keseronokan dunia digital ini, kadang-kadang kita lupa tentang nilai etika, adab dan tanggungjawab sosial dalam berkomunikasi. Jadi hari ini kita ada dua rakan yang molek lagi ayu yang akan bersama mengupas dan membincangkan topik kita pada hari ini. Bersama saya di sebelah kanan iaitu Saudari Zeti, pelajar dalam bidang komunikasi. Di sebelah kiri saya pula ialah Saudari Vina yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan sering bercakap tentang etika digital. Hai Aisyah. Terima kasih saudari-saudari kerana sudi bersama. Sebelum kita mulakan, mungkin Saudari Zeti boleh jelaskan secara ringkas apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan komunikasi inklusif dan komunikasi beretika? Baik, terima kasih Aisyah. Kalau kita nak faham secara mudah, komunikasi inklusif ialah cara berkomunikasi yang melibatkan semua orang tanpa meminggirkan sesiapa. Dalam erti kata lain, komunikasi inklusif ini memastikan setiap individu sama ada berlainan bangsa, agama, jantina, tahap pendidikan atau keupayaan diberikan ruang untuk bersuara dan difahami. Contohnya, bila kita bercakap dalam kumpulan pelajar, kita elakkan guna bahasa yang difahami oleh sesetengah orang sahaja. Kita guna bahasa yang mesra dan menghormati semua latar belakang. Menarik sekali pandangan yang telah dikemukakan oleh saudari. Jadi, maksud komunikasi inklusif ini bukan sahaja bercakap dengan sopan, tetapi juga memastikan semua orang boleh terlibat dalam komunikasi. Betul, komunikasi beretika pula bermaksud cara kita menyampaikan maklumat dengan jujur, amanah, tidak menyinggung perasaan serta menjaga adab dan privasi orang lain. Dalam Islam, kita juga diajari prinsip qaulan ma'rufan iaitu bercakap dengan kata-kata yang baik dan membawa manfaat. Nilai ini sangat penting bila kita berkomunikasi dalam dunia digital. Sebab apa yang kita tulis boleh tersebar luas dan kekal lama. Baiklah, saya setuju dengan pendapat yang telah diutarakan oleh Zeti. Tapi bila kita tengok realiti pada zaman sekarang, ramai pengguna media sosial yang tidak sedar akan tanggungjawab ini. Vena, bolehkah saudari berkongsi tentang cabaran utama yang dihadapi masyarakat dalam menjaga komunikasi inklusif dan beretika di era digital ini? Ya, memang banyak cabaran. Antara yang paling ketara cabarannya ialah penyalahgunaan media sosial. Sekarang ini, sesiapa sahaja boleh menulis, memberikan komen atau berkongsi maklumat tanpa sepadan. Tapi, kebebasan itu datang bersama tanggungjawab yang ramai abaikan. Sebagai contoh, kita tengok fenomena keyboard warrior, iaitu orang yang berani menghina di ruang maya tetapi tidak sedar kata-kata mereka boleh mencederakan emosi orang lain. Terdapat juga budaya body shaming, cyberbullying dan penyebaran fitnah. Betul sekali Vina. Saya setuju dengan pandangan saudari. Kadang-kadang, komen yang dilontarkan mengenai penampilan seseorang dan dianggap sebagai bahan jenaka serta tidak sensitif
boleh menyebabkan seseorang itu hilang keyakinan diri dan rasa terhina. Ya, tepat sekali. Selain itu, kita juga berdepan dengan isu ketidaksamaan digital di mana tidak semua orang ada akses kepada teknologi atau kemahiran digital yang sama. Contohnya, orang kurang upaya mungkin sukar menggunakan aplikasi yang tidak mesra pengguna atau warga emas yang tertinggal dalam penggunaan teknologi. Hal ini akan menyebabkan komunikasi digital menjadi tidak seimbang dan golongan tertentu terpinggirkan. Saya setuju dengan saudari Zeti. Kadang-kadang kita fikir semua orang faham bahasa internet seperti emoji, slang atau singkatan. Tetapi sebenarnya ada yang tidak. Jadi kita perlu peka agar komunikasi kita tetap inklusif dan mudah difahami oleh semua orang. Baiklah, sekarang saya nak tanya Zeti pula. Kita selalu dengar istilah generasi madani. Apa pula kaitan generasi madani ni dengan komunikasi inklusif dan beretika? Generasi madani ialah generasi yang seimbang dari segi akal, akhlak dan juga adab. Kalau kita kaitkan dengan komunikasi, generasi madani ialah mereka yang bukan sahaja tahu menggunakan teknologi, tetapi tahu menggunakannya dengan tanggungjawab dan hikmah. Contohnya, bila berbeza pendapat di media sosial, generasi madani tidak akan menyerang atau menghina, tetapi memilih untuk berbincang dengan hujah dan fakta. Mereka hormat pandangan orang lain dan sedar setiap kata mencerminkan kepribadian seseorang. Jadi maksudnya, komunikasi yang beretika ni bukan sekadar untuk kelihatan sopan, tapi sebenarnya membina identiti bangsa dan tamadun juga kan? Ya, betul. Rasulullah SAW pun sangat menekankan adab dalam percakapan. Baginda berkomunikasi dengan kasih sayang, mendengar dengan sabar dan menegur dengan berhikmah. Kalau nilai-nilai ini kita dapat amalkan dalam dunia digital, insya-Allah kita akan jadi generasi madani yang benar-benar berakhlak. Baiklah, sekarang kita nak masuk bahagian yang lebih praktikal. Saudari Vina, bolehkah anda kongsikan beberapa cara atau langkah yang boleh kita semua amalkan supaya komunikasi digital kita lebih inklusif dan beretika? Boleh Aisyah, terdapat beberapa perkara mudah tapi sangat penting. Antaranya ialah dengan berfikir terlebih dahulu sebelum menulis. Sebagai contoh, setiap kali nak post atau komen, tanya diri dengan lebih dahulu sama ada perlu atau tidak untuk menulis dan atau ada kemungkinan tak apa yang hendak ditulis itu berkemungkinan akan menyakitkan hati orang lain. Selain itu, menggunakan bahasa yang positif dan sopan. Walaupun kita tidak setuju dengan pandangan orang lain, kita boleh berbeza pendapat dengan cara yang berhemah. Seterusnya, gunakanlah media sosial sebagai alat dakwah dan untuk kebaikan dengan berkongsi ilmu, motivasi dan mesej yang boleh membina masyarakat. Kita juga hendaklah meraihkan perbezaan antara satu sama lain dengan menghormati budaya, bahasa dan pandangan orang lain. Jangan hanya ikut pandangan kelompok sendiri. Menarik. Kadang-kadang kita lupa yang setiap perkongsian kita boleh jadi pahala atau boleh jadi dosa, bergantung pada niat dan kesannya. Betul. Dunia digital ini macam dunia sebenar. Setiap tindakan ada akibatnya. Saya ingin tambah sedikit. Kalau kita di tempat belajar atau kerja, kita juga boleh amalkan bahasa inklusif seperti elakkan guna istilah yang menghina serta beri ruang kepada semua orang untuk bersuara. Kadang-kadang, diam pun boleh jadi sebuah bentuk penghormatan.
Terima kasih saudari Zeti dan Zina atas pandangan yang sangat bernas. Sebelum kita akhiri perbincangan, bolehkah masing-masing berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini? Baiklah, bagi saya, komunikasi inklusif dan beretika adalah asas keharmonian. Kalau kita belajar dengan empati, bercakap dengan berhikmah dan menulis dengan bertanggungjawab, dunia digital kita akan jadi lebih sihat dan manusiawi. Saya pula berpandangan generasi madani bukan diukur pada sejauh mana kita beradab ketika berinteraksi di alam maya. Kita boleh berbeza pendapat tanpa berpecah asalkan berpegang kepada nilai hormat dan kebenaran. Saya amat bersetuju dengan kedua-duanya. Sebelum kesimpulannya, komunikasi inklusif dan beretika di era digital adalah kunci untuk melahirkan masyarakat yang harmoni, berpengetahuan dan berakhlak tinggi. Sebelum kita tutup, izinkan saya bacakan pantun sebagai penutup. Etika dijaga, tunjang peradaban. Bicara beradab, lahirkan insan. Itulah generasi madani impian. Sekian perbincangan kami hari ini. Terima kasih kepada Zeti dan Zina atas perkongsian dan terima kasih kepada semua yang mendengar. Sekian, terima kasih.